Bos, gaji berapa? 1,700. 1,700. Ni nak beli. sewa rumah atau beli? Nak beli lah. Nak beli lah? Okey lah. Boleh lah, tapi rumah ini tak daripada 1,100 tau. You selalu cakap benda mah daripada beli daripada sewa lebih baik beli kan. Betul, tapi saya takut gaji 1,700, tolak rumah 1,100, baki 600 dapat saja boleh pakai ni ke? Boleh Maggi lah. Maggi lah? Hari-hari Maggi lah? Maggi sekarang satu type pun RM5 lah. Tak apa, I bawa mai tengok rumah ini dekat Tri Pinnacle dan Tokong. Rumah ini ada satu fixed parking dekat tingkat 2. Okey lah, best lah. Okey lah, kita apply loan saja. Saya tengoklah rumah dulu, jangan terus beli. 700 square feet Block A ada satu balcony lagi. Owner sudah buat dapur, semua rumah moset, ada plaster ceiling lagi. Tengok pintu masuk lampu semua touch up sikit je. Renovation cantik oh. Kalau kita terus apply saja. saya tengok dulu. Beli rumah paling penting apa tau? Apa? Tengok ceiling ada bocor tak ada bocor. Jangan terus beli, kena sabar dulu. Balcony pun View okey. View okey. Nampak swimming pool depan punya, then lagi nampak bukit. Harga berapa? Tak daripada 1,100. Okey, kita apply. Saya. Kalau rumah sewa sebiji kalau kosong macam ni, owner minta 1,000, 2,000. Kalau beli bayar bank pun lebih kurang macam ni. Kenapa tak nak beli? Tengok dapur ada moset full height. Beli rumah tengok ceiling kalau kuning-kuning punya kan. Batu panjang ni kalau tak boleh lah, kena check baik-baik. Rumah ini dia kosong lah. Sekarang dia rasa macam it's time to let go lah. Harap pembeli baru akan jaga ni rumah, dan harap juga rumah ni akan dapat rezeki dengan owner baru. Oh, ingat rumah baru lah. rumah dia tak nak ya, dia ada hantu ke? Nak jaga? Tak ada. Tak ada lah. Oh, okey. Pasal owner kena jaga ibu dia lah. Dia master bed ada ceiling. tandas ke apa? Ada, pasal dua sudah tandas kan. Tengok ceiling semua cantik ah. Wardrobe? Okey, barang semua tak ada. Tak ada. Hanya rumah kosong. Kalau ni nak, boleh lah bincang dengan owner, tapi harga lain sama sikit lah. Pasal rumah ini kalau sewa rumah pun lebih kurang 45,000. Tapi untuk rumah ini kita boleh bincang dengan owner buat full loan. Cuba komen kat bawah, berbaloi tak kalau beli rumah macam ini, tak ada bocor, fix parking tau. Bulan 1,000 lebih lah. Sewa pun lebih kurang sama harga. Okey lah, kita apply lah. Okey, terima kasih. Gaji saya okey lah. Betul yang gaji kau 1,700 saja. Okey. Apa, cek dulu lah. Okey lah, cek dulu. Nombor 2 nama. Saya akan buat video sampai kau dapat beli rumah.